Okey coach, kalau market tengah merah dan tengah tak cantik, apa yang saya kena buat? Okey, selalunya saya akan advise jangan beli. Sekarang ni kan, tuan-tuan kena jaga emosi. Jadi kita kena trade relax je. Maksudnya, kalau market teruk sangat, so tak payah tengok market. Tapi kalau saya tak trade, macam mana saya nak buat duit? Dia bukannya kena trade setiap masa. Kan? Kita kena tahu waktu bila yang sesuai. Timing tu penting. Kalau setiap masa kita nak trade, tapi masa tu kita dah nampak dah kita boleh rugi, baik jangan trade. Kita akan rugi banyak berbanding kita untung. Okey, so dalam keadaan market merah ni, macam mana saya nak tahu masa yang sesuai untuk saya masuk balik? Masa yang sesuai apabila tuan boleh nampak market dah kembali pulih. So cara dia ialah kita kena monitor news lah. Kalau news kita nampak dia dah start kembali pulih, macam contohnya KLCI dah start ada momentum kembali, masa tu tuan dah boleh nampak lah, bolehlah masuk market. Okey lah coach, saya nak belajar dengan coach lah. Okay, so boleh klik link dekat bio.